Assalamualaikum, Pakcik. Pakcik tertinggal kat toilet tadi. Habis-habis dia bunyi. Masih? Pakcik lalu muak tak? Kenapa? Saya nak tumpang boleh tak? Sebenarnya saya tertinggal bas tadi. Tak tolong, Dik. Banyak barang nak hantar, Dik. Pakcik. Tolong pakcik Saya nak balik raya ni pakcik. Saya janji pakcik, saya takkan kacau pakcik punya. Upah pun saya bagi. Boleh tak? Ya. Ku menunggu cintamu sempena hari raya. Pakcik, saya tukar lagu lah, pakcik. Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak boleh diam, Sentuh sini, sentuh sana. Boleh, pakcik. Biar saya tolong pakcik. Aku boleh buat sendirilah. Sibuklah kau ni. Okey, mana mau tak? Selamat Raya. Siapa tu pakcik? Banyak beli barang. Saya beli untuk adik-adik saya. Ni pakcik, tadi saya terjumpa gambar ni. Yang ni keluarga pakcik Apa hal kau sibuk hal orang ni, Aku dah kata, jangan kacau barang aku. Tak ada orang ajar kau ke? Menyesal aku bawa kau. Pakcik, Amin nak solat dulu boleh? Sekarang ke air keruh? Dah buka dah. Dah buka tadi dengan pakcik. Alhamdulillah. Nasib baik ada pakcik. Kalau tak, Amin tak sempat sampai untuk raya ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Gambar yang Amir jumpa tu sebenarnya Pak Man teringatkan isteri Pak Man. Tapi tak sama lagi. Kan kurangnya anak Pak Man masih ada Pak Man kan? Bukan yang ni Pak Man. Depan lagi tu. Rumah ni? Terima kasih Pak Man. Sama. Ni, duit yang Amin janji nak bagi tadi. Tak apa. Tak apalah Pak Man, Amin dah janji tadi. Pak Man ikhlas. Kau gunalah duit tu. Terima kasih Pak Man. Sama-sama. Alhamdulillah. Pak Man, Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih Batin. Sama-sama. Terima kasih Pak Man. Assalamualaikum. Ya Allah, jawab pun Ayah. Ayah dah makan ubat? Ada. Ayah okey ke? Ayah kat mana ni? Ayah on the way ni. Ayah dah makan ke? Nanti kita sahur sekali. Boleh Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.